Assalamualaikum. Hari ni ada sebuah Pro 2 Viva. Okey, Pro 2 Viva ni datang punca dia sebab dia bawa kereta rasa macam membuai. Lepas tu bila dah naik pukul tu dia punya kereta rasa rendah, depan rendah, belakang tinggi. Okey, so bila kita orang checking, kita orang dapati punca tu datang daripada dia punya absorber. Kalau korang tengok kat sini, absorber dia ni dah teruk lah. Saya cerita dah rosak lah. Okay, bila kita orang tekan ni, korang tengok kat sini, bila tekan, okey, tekan je nampak, dia tak naik langsung lah. Ni satu, ni absorber dia. Okay. Ni mounting dia dah boleh bergerak lah, lagi barai lah. Ini puncanya kereta dia, belakang naik bonggol, bila naik bonggol belakang tinggi, depan rendah. Okey, so siapa ada masalah macam ni, nak check aircon, nak check bunyi, bolehlah datang kat Motorsport Assalamualaikum.